Dipersilakan. Mataka. Wancur. Terima kasih untuk adik-adik. Okey, tujuan kita mengadakan acara Minggu Bahasa ini adalah untuk lebih memantapkan bahasa Melayu di kalangan anak-anak murid kita ini dan memberi keyakinan diri dan keberanian diri apabila mereka melangkah ke alam persekolahan nanti. Sekaligus kita mengadakan acara begini adalah untuk mencungkil bakat anak-anak kita yang terpendam selama ni, ya. Dan markah kita akan diberikan adalah berdasar daripada hafal, suara, gaya serta penampilan anak-anak murid kita. Apa kata kita mulakan acara persembahan pertama daripada adik Dia Hijrah. Bapa dan kawan-kawan, saya Dia Hijrah tadi. Saya Aisyah, saya dari kelas Saudari. Saya ialah isteri beramal, isteri dan ayah bersahabat baik. Pada satu hari, sang ayah berikan sedikit benih padi. Sang ayah berkata pada seekor itu, mari kita tanam biji benih ini dan ini kita bersama menjaganya. Saya menjawab, malahlah, jaga biji benih nak bagimu. Saya melembut, ayah pun pulang dan menanam biji benih itu sendiri. Dan menjaganya dengan baik. Biji benih itu tumbuh dan mengolongkan padi yang lebat. Apabila padi itu cukup masak, sang ayah mengetam dan membuat padi itu untuk dijadikan tepung. Sang ayah menggunakan tepung itu untuk membuat kek beras. Tak lama kemudian, kek pun masak. Ini sebabnya kata sang ayah. Tiba-tiba, tapi si boleh, dapalah celak. Saya ikut sahabat dari belakang. Makan nak kerja mana? Cuma sebut ujian sikit kata saya. Saya ikut dan rasa malu dengan sikapnya. Lalu dari situ, terima kasih. Persembahan kedua oleh adik Nur Nazira binti Azhar untuk daripada kelas Black Current.
bapa dan kawan-kawan. Nama saya adalah Elona Tina binti Azhar. Umur saya 6 tahun. Saya dan kelas saya. Satu kakak saya adalah seorang nenek tua. Berjalan seorang diri. Memohon Tuhan daripada manusia satu. Seorang nenek tua. Berjalan seorang diri. Menuju bahasa. Orang nenek tua. Beri tepukan untuk adik Nur Nazira. Terima kasih adik Nur Nazira. Persembahan ketiga adalah dari adik Nur Izlandani mempersembahkan dengan pantunnya. Dipersilakan. Dari kelas Apple. Selamat pagi dengan ibu kepada bapak, kepada ibu, kepada ibu, saya dari kelas pada kota sekolah. Tak kita datang pulang pada kepada orang itu. Kita datang sana ada buku. Pulang kena kerja tukang. Kita tetap kena belajar biar pandai. Pulang kena tinggal di atas pagar. Kita tetap kena kerja dah belajar pada 5 menit. Terima kasih untuk adik Izlandani. Persembahan seterusnya adalah daripada adik Muhammad Firdaus bin Rusmizul, iaitu daripada kelas Orange. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Buatku. Dan kawan-kawan. Nama saya. Terima kasih untuk adik Firdaus. Okey, ini adalah seringan daripada bacaan. Okey, ini persembahan kelima, iaitu daripada adik Muhammad Syazwan Azri daripada kelas Strawberry. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya Zulfi, umur saya 6 tahun.
Saya dari kelas Saban ditajuk cerita saya ialah Ted Bermalas. Ted dan ayam bersahabat baik. Pada satu hari sang ayam terlibat sebiji benih banyak. Sang ayam berkata kepada sang itik, "Itik, mari kita tanam biji benih ini. Nanti kita bergila-gila menjaganya." Sang itik pun menjawab, malaslah jaga biji benih pun nak bergila. Kau sajalah yang buat. Ayam pun pulang dan menanam biji benih padi itu sendiri. Ayam menjaganya dengan baik. Biji benih padi itu tumbuh dan mengeluarkan padi yang lebat. Apabila padi itu cukup besar, sang ayam pun menanam dan menumbuk padi itu untuk diberikan kes beras. Tak lama kemudian kes pun masak. Sedapnya, kata saya. Tiba-tiba minta sikit balik, laparlah pula. Sang itik bersuara dan belakang. Makan nak, kerja malas. Suka bersikit pada saya. Tiba sang itik berasa malu dengan sikapnya, lalu berlalu dari situ. Dan terima kasih. Terima kasih untuk adik Muhammad Syazwan. Pertemuan seterusnya adalah Muhammad Khairul Ashraf untuk menyampaikan sajaknya. Dipersilakan. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya adakan umur saya 6 tahun. Saya lalu datang saja Terima kasih untuk adik Khairul Ashraf. Dia beraya ya dengan kopiah dia. Okey, pertemuan seterusnya daripada adik Nur Damia Arifah dari kelas Apple. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya ialah Isma, saya 5 tahun. Saya dari kelas Apple. Ajak bangsa saya ialah bersama ini. Burung kemek terbang di awan itu. Anak saya baca buku. Burung kemek terjadi pada tanah dulu. Cari yang boleh burung kemek hingga di atas tanah dulu. Adalah belajarkan terima kasih. Terima kasih untuk adik Nur Damia. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, acara kita ini ada kelainan sikit daripada tahun-tahun yang lepas ya. Tahun lepas kita cuma ada bercerita sahaja. Kali ini kita ada bercerita, bersajak, berpantun dan bijak huruf untuk kanak-kanak yang berumur 5 hingga 4 tahun. Okey, pertemuan seterusnya daripada adik Ifan Nazmi dari kelas Oren. Dipersilakan. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya Ifan Nazmi. Umur saya 5 tahun. Saya dari kelas Oren. Saya akan membacakan 3 huruf. Di huruf A. A untuk rumah. Rumah saya kecil. Bumbulnya atap.
dindingnya kayu. Ada banyak tingkap. Ada di rumah. Mak bersihkan rumah. Menjaga rumah. Semasa saya pergi sekolah, saya gembira. Rumah kami sakit sekali. Rumah saya. Rumah apa? Dinding kayu. Setingkat. Bila saya pergi sekolah. Saya ada rumah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk adik Ifan Nazmi. Bacaan daripada adik Muhammad Zikri bin Muhammad Zuhaidi. Dipersilakan. Kelas Strawberry. Mama, saya bawa. Mama, saya bawa. Terima kasih untuk adik Muhammad Zikri. Persembahan seterusnya adalah daripada adik Nurul Syazwani binti Muhammad Shah daripada kelas Strawberry. Dipersilakan. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya Nurul Syazwani, umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Strawberry. Tajuk cerita saya ialah Itik Pemalas. Itik dan ayam bersahabat baik. Pada suatu hari, sang ayam terjumpa sebiji benih padi. Sang ayam berkata kepada sang itik, "Itik, mari kita tanam biji benih ini. Nanti kita pergilah menjaganya." Sang itik pun menjawab, malaslah. Jaga biji benih pun nak pergi. Berjalanlah ayam pun pulang dan menanam biji benih itu. Sungguh-sungguh dan mengeluarkan padi yang lebat. Apabila padi itu cukup banyak, sang ayam meletakkan mangkuk padi itu untuk dijadikan kek keras. Tak lama kemudian kek pun masak. Sedapnya, kata sang ayam. Tiba-tiba minta sikit boleh. Laparlah pula. Sang itik bersuara dari belakang. Makan nak, kerja malas. Cuba kau berusaha sikit, kata sang ayam. Sang itik berasa malu dengan sikap berlalu-lalu dari situ. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk adik Nurul Syazwani. Diminta ibu bapa duduk di sediakan kursi. Silakan. Persembahan seterusnya daripada Muhammad Fazluddin binti Ismail daripada kelas Blackcurrant. Dipersilakan. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya Muhammad Fazluddin binti Ismail. Saya sahabat. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Blackcurrant. Tajuk ajak saya ialah Seorang nenek tua. Seorang nenek tua. Seorang dirimu. Menangis pagi. Daripada manusia salah hati. Seorang nenek tua. Jalan-jalan gigi. Menurut hati kita dalam membeli. Seorang nenek tua. Namun kasih sayang kepada semua insan yang lalu di jalanan. Seorang nenek tua menjadi pengamis sepanjang zaman. Terima kasih. Terima kasih untuk adik Muhammad Fazluddin. Persembahan seterusnya adik Nur Alia Afni binti Muhammad Syukri daripada kelas Apple. Dipersilakan. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan.
Tajuk pasti saya Terima kasih untuk adik Nur Alia. Persembahan seterusnya adik Nur Alisa Ashikin binti Khairul Izwan daripada kelas Orange. Selamat pagi cikgu dan kawan-kawan. Nama saya Lisa Ashikin. Umur saya 5 tahun. Saya dari Lalu akan ini doa harus terima. Iman saya satu. Dunia atas dan dunia saya. Ada banyak kita. Nak duduk di rumah. Nak bersihkan rumah. Semasa saya pergi sekolah. Saya gembira. Rumah kami cantik. Dengan tangan saya. Rumah saya. Rumah atap. Dinding kayu. Seketika. Bila saya pergi sekolah. Rumah saya. Laga rumah. Sekian terima kasih. Okey, terima kasih untuk adik Alisa Ashikin. Persembahan seterusnya adalah bacaan daripada adik Sharifah Idina. Silakan. Kelas Strawberry. Ada bapak saya bawa jalan, bapak saya bawa datang. Terima kasih. Terima kasih. Okey, adik Syami Adam dipersilakan daripada kelas Strawberry. Selamat pagi cikgu, ibu bapa dan kawan-kawan. Nama saya Syafiq Adam. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Strawberry. Tajuk cerita saya ialah titik semangat. Titik dan ayam bersahabat baik. Pada satu hari, sang ayam terjumpa sedikit benda tadi. Sang ayam berkata kepada sang itik, mari kita tanam titik benda ini. Nanti kita begini berjaya. Penitik menjawab, malaslah jaga titik benda itu nak bergila. Itu saja buat. Sang ayam pun siap dan menanam biji benda itu sendiri. Ayam menjaganya dengan baik. Biji benda itu sungguh-sungguh dan mengeluarkan padi yang lebat. Apabila padi itu cukup besar, ayam pun mengetap dan menumbuk padi itu untuk dijadikan tepung. Ayam mentepung itu untuk bukit berat. Tak lama kemudian tepung masak. Sedapnya pada sini. Tiba-tiba kita boleh lapar. Sang itik bersatu di belakang. Makan nak. Cuci malas. Cuba kamu sedikit kata sang ayam. Si itik pun merasa malu dengan cakapnya. Lalu berlalu dalam titik demi titik.
Terima kasih untuk adik Syami Adam. Persembahan seterusnya adalah adik Ahmad Izzuddin bin Ahmad Nasir dari kelas Blackcurrant untuk menyampaikan sajaannya. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa, dan kawan-kawan. Selama saya dengan nama saya, umur saya 6 tahun. Saya dari kelas ikan dan bagi binti saya. Ajar lagi ya. Orang sendiri. Tak apa-apa. Terima kasih untuk adik Fazluddin. Persilakan adik Nur Hazwani binti Jaidi daripada kelas Apple. Oi. Muka hati dia ya. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya Nur. Umur saya 5 tahun. Saya dari kelas F. Ada patung saya. Satu nenek. Turun nenek. Terbang di awan biru. Bukan satu nenek. Raja-raja baca buku. Turun nenek. Semua kerja suka. Bukan satu nenek. Belajar biar pandai. Turun nenek. Jaga saja, pesan Datuk Nenek, raja-raja belajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Persembahan seterusnya bijak huruf daripada adik Nur Azuna Masrisa binti Muhammad Adnan. Persilakan. Selamat pagi, cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya Nur Azuna Masrisa. Umur saya 2 tahun. Saya dari kelas orang. Saya akan mempersembahkan ini. Quran, ada banyak tingkah. Mak duduk di rumah, mak bersihkan rumah dan jaga rumah semasa saya pergi sekolah. Saya gembira makan cantik sekali. Dengarkan nyanyian saya, rumah anak, dinding kayu seperti nikah. Bila saya pergi sekolah, emak saya jaga rumah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk adik Nur Azuna. Sekarang adalah bacaan daripada adik Adina Adila binti Muhammad Nazir dari kelas Apple. Dipersilakan. Anak untuk membawa anak-anak itu seperti itu. Saya baca.
baik. Ini bukan bacaan lah ya, hafal ni. Saya sendiri pun tak hafal. Terima kasih. Seterusnya, adik-adik Khairulnaz bin Nazir. Terima kasih. Kelas program. Selamat pagi cikgu, ibu bapa dan kawan-kawan. Nama saya ialah Arif Khairulnaz bin Nazir. Umur saya 6 tahun. Saya dari kelas Saudari. Pada cerita saya ialah titik pemalas. Titik dan ayam bersahabat baik. Pada suatu hari, sang ayam terjumpa sedikit dengan padi. Sang ayam berkata pada sang titik, "Titik, mari kita tanam biji benih ini. Nanti kita berniat menjadi." Sang titik menjawab, malaslah jaga biji benih. Oh, nak boleh. Kau sajalah sang buat ayam berpulang dan menanam biji benih itu sendiri. Sang ayam menjaganya dengan baik. Biji benih itu tumbuh subur dan mengeluarkan padi yang lebat. Apabila padi itu cukup masak, ayam pun datang dan menumbuk padi itu untuk dijadikan tepung. Sang ayam menggunakan tepung itu untuk membuat kek beras. Tak lama kemudian, kek pun masak. Sedapnya, kata sang ayam. Tiba-tiba rezeki boleh, laparlah pula. Sang itik bersuara dari belakang, makan nak, kerja malas. Cuba kau berusaha sikit, kata sang ayam. Sang itik merasa malu dengan sikapnya, lalu berlalu dari situ. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Marah betul sang ayam kita tadi. Karena hidup ini karena mana hidup karena ini hidup karena. Ya, terima kasih. Terima kasih. Persembahan seterusnya adalah adik Nur Alia Syaf dari kelas Blackcurrant. Selamat pagi cikgu, ibu, bapa dan kawan-kawan. Nama saya Nur Alia Syaf. Umur saya 6 tahun. Saya dari Blackcurrant. Hidup pada saya
Nur Alia. Persembahan seterusnya adalah daripada adik Muhammad Khairil Haziki binti Muhammad Khairuddin daripada kelas Apple. Selamat pagi cikgu, ibu bapa dan kawan-kawan. Nama saya Haziki, umur saya 2 tahun. Saya dari kelas Apple. Tajuk objek saya lihat untuk dua kali sebagai awal besar untuk lagi baca buku. Kalau saya ini sudah tutup besar untuk ini baca 2 kali. Dua kali sudah di atas pagar. Besar untuk ini bagi mereka lah belajar sejak dulu kaki. Terima kasih adik Khairil Haziki. Okey, persembahan seterusnya bijak huruf dari kelas Cherry adik Nur Farisha Alia binti Farid. Dipersilakan. Pagi itu ibu bapa dan kakak. Nama saya ialah Rasyaan. Umur saya di sekolah. Saya dari Tajuk. Saya akan Terima kasih adik Nur Farisha Alia. Persembahan seterusnya adik Muhammad Danish binti Kamarul Zaman daripada kelas Apple. Selamat pagi, ibu bapa dan kawan-kawan. Saya dari kelas Apple. Tajuk objek saya Datuk ini bagi awal jiwa. Datuk ini tadi baca buku. Belum kini kerja supaya besar Datuk ini lagi tak belajar. Belum kini tidak di atas pagar. Besar Datuk ini lagi tak belajar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Okey, bacaan oleh adik Muhammad Ashraf. Dipersilakan. Lili tiba hari ini. Lili tiba dari Miri. Lili di Miri 5 hari. Hati Lili rasa lihat
gigi di bawah belakang gigi. Gigi juga di bawah sama. Gigi juga rasa liat.